Ya. Sebenarnya terikun dengan baju terikun Baju apa tadi? Ini pakai poli atau terikun. Yang ini Pak Din guna Super 3. Super 3 campur ketosan. Okey. Ini dia. Campur dengan kita selon sikit. Cukup. Dah cukup dah. Cuka kayu penting lah. Cuka kayu perlu ada Cuka kayu. Cuka kayu cuka kayu ada sikit. Ni cuka kayu pun paling guna. Sebab cuka kayu ni bagus Kalau dekat rumah macam ni tikus tak suka ni. Nak dapatkan kat mana? Dekat beg kuning Pak Din lah Kebun Pak Din Nenas lah Okey, dapatkan beg kuning Pak Din. Akaun kedua kebun Pak Din Nenas. InsyaAllah. Tengok. Alhamdulillah pokok Pak Din dah mula membesar lah. Tengok ni. Ni nenas ni. Ni nenas. Tengok sini lagi. Tengok ni. Pak Din siram. Tengok ni. Tengok. Ni. Okey. Ini dia. Pak Din siram. Okey. Alright. Okey, ni sabut. Sabut dan cincang. Sebelum Pak Din tanam bromelit, bunga bromelit tu Pak Din tembak dulu dengan ketosan Super 3 campur cuka kayu.